Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi check in lagi. Staycation. So, kita staycation. Staycation yang sangat short staycation sebab sekarang ni dah pukul 8:30 baru kita nak check in. Jom tengok kita gimana. Jom. So kita ada dua kat sini, Le Méridien ataupun Hilton. So mana kita pilih? Mana? Sana. By the way, handbag baru. Husband kita belanja je. Tengok cantik tak? Sekejap, pakai sikit. Nampak? Gitu. Koyak. Betul kan? Kita tunggu. Kita nak ambil a cup of coffee, complimentary drinks. Tapi tak tahu kaunter mana. Or maybe dia siang je kot, malam dia tutup. Okay lah. Kan? So kita tengok besok pagi pula. Jom. Sini lah dia punya ni. Kan orang rasa sini. Kita dekat tingkat 31 bilik kita. Second last. Bukan. Banyak lagi. Dia sampai tingkat 35. Short video orang sendiri. Wow. Ya. Wow. Sudah sampai. Jom kita walk around. Okay, walk around. Room tour. Dia punya design yang agak moden. Katil yang besar untuk 2 orang. Okay, alarm clock. Ni apa benda ni? Oh, menu. Kita tengok di toilet je. Wow, cermin yang besar. Digobok. Ada iron. Okay. Wah. Switch on. Wow. Okay, jap. Buff. Okay. Bersih. Simple. Okay. So view. Itulah. Nak tunjuk view pun dah malam. Tapi kita cuba gambar Kota Raya Kuala Lumpur. Wow, situ ada club. Mana? Tu. Oh, Wisma Tabung Haji Plaza Central. Tapi agak gayat cermin besar bawah ni. Takutnya kalau siang gayat. So kita tidur 1 malam je. So besok kita breakfast. Sekarang kita dah tukar attire untuk tidur. Sama-sama tu aku dah mengantuk dah sebab pagi tadi duk ride motor je. Ika pun main paintball. So kata pun macam tak boleh nak Kita terus tidur. Besok boleh bangun awal pergi breakfast. Cuma breakfast untuk seorang je. So tambahan daripada untuk satu lagi person, mungkin dalam RM60 tambahan dia. Diorang cakap macam sedap breakfast kat sini. Try esok. Adios. Tidur. Mana? Tali. Semalam pun ada. Good morning. Jom kita pergi breakfast. Pagi gini kita pergi breakfast. Perut kempis.
Wow. Takutnya. Macam ni. Mamak tikus. Kita makan mamak pagi ni. Mamak. Sosej. Dan Ada shanghai. dia tarik. Wow. Gelap roti tarik ni. Nasi goreng. Kita ambil lebih sikit nasi goreng. Okay, thank you. Kita makan mushroom fried rice, ada omelette, jumbo sausage, sweet potato with the sausage. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada cappuccino. Jom. Okay, terima kasih. Ni jus paling aku tak sabar nak minum. Pineapple campur dengan orange. Mana minum dah? Ha? Mana minum? Sedap tak? Siap. Ni recommended by chef. So kita try bismillah. Chef recommendation lah. Yup. Aku buat dulu. Asam-asam manis. Ada resepi baru. Mana ni? Tengok, sebiji dia bagi. Bawa pergi chef tu, nak ni blend dulu. Pisang sedap juga kan? Chef, ni saya rasa chef perlu cuba. Kan bun ni. Sedap ni. Sedap tapi bila minum tu nanti dia berak lah. Macam lega lah perut. Dia membersihkan perut. Detox. Detox. So kita tak ambil makanan berat lah. Aku pun dah rasa macam kenyang. Kenyang. Tapi last nak rasa dim sum dia. So kita ada beberapa, apa panggil ni? Apa benda nama ni? Bukan croissant. Tak, semua ni pastry. Yes, pastry. Aku rasa sini kalau makan breakfast kita minum air jus pos-pos. Saya tahu ni. Sedap oh. Kita take away oh. Sedap, crispy. Nak ingat beli dia. Jom kita pergi outdoor pula. Tadi hujan dah berhenti. Jom kita mandi. Kita ada kanak-kanak gembira. Tengok kanak-kanak. Tinggi air dia. Ingatkan rendah. Dalam tu Fiz. Sejuk ke? Ha? Sejuk. Oh. Dia sebab baru lepas hujan. Dia nak main longsor, slide, water slide. Dia pergi main water slide. Water slide. Slow je. Lahan dia water slide. Sejuk air dia. Sejuk banget air dia. Itu bilik kita atas.
Buka baju. Jom kita masuk gua, jom. Ada gua kat sini. So hotel ni actually sebelah kanan kita orang Hilton, sebelah Le Méridien. Le Méridien, Hilton. So dia orang berkongsi pool lah. Bagus. Wow. Nice, agak landscape lah. Kita pergi ke Hilton. Okay guys, kita nak check out ni. Sekarang dah pukul 11.40. So aku rasa hotel ni macam biasa-biasa je. Dia tak nampak wow lah. Tak tahu sebab apa. Sebab apa? Tak tahulah sebab apa kan. Sebab dia tak wow. Dia berapa bintang? 5 bintang eh? 4 ke 5 bintang. Tapi mungkin macam food selection breakfast nanti pun macam biasa, tak banyak sangat. Tapi yang bestnya just air juice je lah. Sebab dia direct buah yang dia hancurkan dan minum terus blend. Swimming pool best, cuma dia tak ada splash pool. Tapi dia punya pemandangan swimming pool dia cantik lah. Bye bilik. Jom kita gerak pulang. Ya. Ya, laju lift dia. Standby. Tak, lift dia banyak kot, 6. Kita nak check out, jom. Itu adalah, ini je lah staycation kita hari ini. Chill dan baring-baring tidur dan bermalasan. Jom. Kita boleh claim cappuccino or espresso. Cappuccino lah kot kan. Cappuccino kan. Cappuccino. Sekejap. Ya. I'm hot. One ice, one hot. 3162. Sorry. 3162. Take away. Yeah. Alright. So dia ada complimentary drink. Is it? Complimentary drinks untuk coffee. Dia just ada cappuccino satu dan apa lagi satu? 2 cappuccino, 1 ais, 1 hot. Ya, tapi kita ambil dua cappuccino, ais dengan hot. Tapi dalam menu dia ada 2, espresso dengan cappuccino. Sekarang ni kita akan check out dan tak tahu apa program lepas ni. Aku ingat aku nak pergi singgah rumah makcik aku, nak melawat. Tapi aku pening kepala, tak tahu lah. Pening sebab berenang tadi, dah lama tak swimming. So berpusing kepala dan mengantuk. Jom balik. Dah habis. Besok kerja. Banyak parking. Jom.